Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sideways, dan video kali ni kita akan tengok cerita Zafran Animation. Kenapa? Sebab kali ni Zafran collab dengan aku. Ini kita boleh nampak, inilah Ayawi. Tanpa membuang masa, kita akan tengok video itu. Seberapa baguskah video itu? Kita tengok. By the way, video ni aku yang cadangkan dia punya jalan cerita tu. Jadi kalau aku macam dia ada letak jokes ke, tapi aku tak gelak ke, itu mungkin sebab aku dah tahu. Sebab macam aku cakap tadi, aku yang cadangkan. Okay. Ini intro je. Zafran Animation. Boringnya hari ni. Apa? Aduh, suara dia macam apa tu? Sudahlah, susah nak terangkan. Tapi faham je lah. Beza sangat suara dia dengan suara Zafran ni. Tapi kenapa lah, mungkin susah kot bagi dia tu. Ayam boleh bercakap? Ya, aku tahu aku boleh bercakap. Boleh tak saya nak kawan dengan kamu? Boleh je kau nak berkawan dengan aku. Manusia boleh ke kawan dengan ayam? Apa salahnya manusia berkawan dengan ayam? Tapi kau jangan makan ayam goreng. Okey. Ingat ya guys, kalau nak berkawan dengan Ayawim, jangan makan ayam goreng. Nanti Ayawim goreng korang sekarang. Habis. Saya janji saya tak makan. Aku tak sukalah manusia yang makan ayam goreng. Ayam Ling, jom lepas rumah saya. Boleh je. Weh, malam ni kita tengok cerita seram tak? Weh, aku suka lah dia punya apa? Dia punya muka tu, ekspresi dia. Suka aku. Muka ekspresi dia tadi tu macam bagus. Boleh. Jom. Semasa malam kemudian. Ini malam. Ayam goreng. Okey, sekian dari Cik Enam untuk kali ini. Ayam goreng. Tapi bercanda. Terkejut aku. Taklah. Lebih baik saya nak tidur dulu. Yelah. Seremnya. Ayam masak sambal. Okay lah guys, itu saja untuk video kali ni. Sorry lah kalau video kali ni pendek je, aku reaction. Sebab video pun tak adalah panjang sangat, 1 minit lebih. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku dan channel Zafran Animation. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.